Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambung pembacaan kita daripada matan Al-Arba'in As-Suyuti, matan himpunan 40 hadis Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Dalam siri yang pertama sebelum ini, kita telah pun membaca hadis yang pertama hingga yang ke-10. Adapun hari ini kita sambung hadis yang ke-11. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi as-salatu li waqtiha. Ahabbul a'mal ila Allah as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. Ahabbul a'mal yang paling disukai daripada amalan-amalan ilallah, bagi Allah Subhanahu wa taala, as-salatu li waqtiha. As-salat tepat pada waktunya. Hadis ini diriwayatkan ataupun direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Hadis ini cukup jelaslah, cukup jelas. Cuma dalam sahih Al-Bukhari, dia bermula dengan soalan daripada sahabat, ayul amali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Lalu Nabi SAW menyebutkan as-salatu li waqtiha, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Qala Nabi SAW, as-siyamu junnatun. Puasa, kata Nabi, adalah perisai. Hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi apa dimaksudkan dengan hadis ini sebagai puasa sebagai perisai? Yaitu perisai daripada neraka. Perisai daripada neraka. Dan ada juga ulama menyebutkan itu kalau perisai daripada neraka bermakna perisai di akhirat. Adapun di dunia ini, puasa ini menjadi perisai daripada dosa dan juga maksiat. Di mana puasa menjaga dan menghalang orang yang sentiasa melaziminya daripada perkataan-perkataan tidak baik dan juga perbuatan dosa dan juga maksiat. Karena berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa ini dia sepanjang hari. Orang yang berpuasa dan dia benar-benar menghayati puasanya, maka puasa itu akan menghalang dia daripada cakap yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, karena dia berada dalam ibadah. Dia berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan isnad yang sahih, terdapat hadis daripada Nabi SAW yang menyebutkan puasa menjadi perisai dari neraka sebagaimana perisai seseorang kamu ketika berperang. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13. Qala Nabi SAW, la siyama liman lam yubayit. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya di malam hari, yakni sebelum terbit fajar. Hadis sebagaimana dalam Sunan An-Nasa'i dan juga Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi daripada isteri Nabi Hafsah radhiyallahu anha, dan turut diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga turut diriwayatkan juga daripada Aisyah. Hadis yang sama juga turut
diriwayatkan daripada isteri Nabi yang lain, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dicatat oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra dan juga oleh dicatat oleh Imam Ad-Darqutni dalam Sunannya dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Darjah hadis menurut Imam Suyuti Al-Jam' As-Saghir hadis hasan. Jadi semua para ulama menyimpulkan bahwasanya yang dimaksudkan puasa dalam hadis ini adalah puasa fardu. Sama ada Ramadan, sama ada puasa qada Ramadan, puasa kafarah, sumpah, kafarah zihar, dan begitu juga nazar. Wajib diniatkan pada malam hari sebelum terbit fajar. Adapun puasa sunat harus untuk diniatkan pada siang hari, asalkan belum masuk zuhur dan juga belum melakukan sebarang perkara yang batalkan puasa, termasuk makan dan sebagainya. Itu hadis yang ke-13. Hadis yang ke-14. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul halali ila Allah at-talaq." Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak ataupun cerai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama, di sini diriwayatkan tidak disebut di sini sahabatnya. Nanti kita akan carilah dalam terjemahan yang anda buat pun di sini tinggal sahabat. Ala kulli hal, hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, dan kata Imam As-Suyuti hadis ini hasan. Hadis hasan. Jadi disimpulkan oleh para ulama kita bahwasanya talak adalah makruh kalau tanpa sebab. Berdalilkan pada hadis ini. Adapun jika ada sebab, maka hukumnya adalah harus, dan ada ketika talak itu menjadi wajib. Iaitu apabila suami, talak suami yang melakukan ilak. Talak ini diputuskan oleh hakam yang dilantik oleh pihak suami dan pihak isteri jika ia melihat jalan terbaik adalah menceraikan mereka. Mereka berdua lah pasangan suami isteri. Dalam kes berlaku pertikaian di antara suami dan juga isteri, lalu pihak suami melantik wakil bagi pihak dia dan begitu juga pihak isteri pun melantik wakil, dan mereka berbincang di antara wakil suami wakil isteri yang menjadi dipanggil al-hakam, menjadi pemutus. Lalu mereka berbincang dan mereka membuatkan solusi bahasanya yang terbaik adalah berpisah. Maka pada ketika itu talak itu tidak lagi makruh, maka talak itu berpindah kepada hukum wajib ataupun hukum sunat. Jadi makruh apabila tanpa tidak berlaku apa-apa sebab tiba-tiba suami menceraikan isteri, hukum adalah makruh. Kemudian talak boleh menjadi haram jika suami menceraikan isteri dengan talak bid'ah, iaitu menceraikan isteri ketika isteri dalam haid ataupun ketika suci dan disetubui terlebih dahulu. Itu dipanggil talak bid'ah, hukumnya haram. Dan itu juga menceraikan salah seorang isteri sebelum diberi gilirannya. Ini bagi orang yang berkahwin lebih daripada seorang, dia menceraikan isteri sebelum ditunaikan giliran isteri yang diceraikan itu. Itu masuk dalam kategori muzalimi. Dan hukum talaklah harus jika menceraikan isteri yang tidak lagi diingini oleh suami, yakni suami tidak lagi bersyahwat kepada dia dan suami tidak dapat betul ansur untuk terus menafkahinya tanpa ia dapat beristimta' dengan isteri. Jadi
mana isteri tidak dapat menunaikan hak suami, dan suami pun tidak dapat betul langsung dengan keadaan isteri, maka itu syarak membuka ruang untuk perceraian, dan perceraian itu termasuk dalam kategori harus. Ini sebagaimana yang kita nukilkan daripada kitab Fathul Qarib, Imam Ibrahim Al-Bajuri. Dan itu juga turut dilarang oleh agama ialah isteri meminta cerai dari suami tanpa sebarang desakan, tanpa sebarang alasan yang mendesak. Berbezalah kalau berlaku desakan kerana suami menzalimi isteri, tidak memberi nafkah dan sebagainya, maka ketika itu kalau isteri menuntut cerai, tidaklah menjadi sesuatu yang dilarang oleh agama. Kerana kenapa agama melarang isteri menuntut cerai? Kerana di sana ada hadis daripada Nabi SAW, di mana menyebutkan mana-mana isteri yang minta cerai dari suaminya tanpa sebarang desakan, min ghairi ba'sin, tanpa ada sebarang alasan, maka ke atasnya, haram ke atasnya mencium bau syurga. Hadis bagaimana tercatat dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Nabi Sauban radhiyallahu anhu, kata ulama hadis sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15, sabda Nabi SAW, ad-din nasiha, agama adalah nasihat, iaitu menyampaikan teguran dengan tulus dan menginginkan kebaikan kepada orang lain. Itu makna nasiha. Hadis sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Itu juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, cuma dalam Sahih Al-Bukhari Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq. Sebenarnya hadis-hadis ini ada sambungan lagi, iaitu Nabi menyebutkan bila ditanya nasihat untuk siapa ya Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW menjelaskan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan juga untuk imam-imam atau pemimpin sekalian kaum muslimin. Bahkan kata Nabi wa ammatihim, untuk sekalian kaum muslimin. Jadi sebab itu di antara maksud yang boleh senang untuk kita fahami hadis ini, nasihat makna ketulusan dan menginginkan kebaikan. Ad-din, agama adalah ketulusan kita kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin Islam, dan juga kepada sekalian kaum muslimin. Kerana kita tidak bermuka-muka, kita tidak menyembunyikan sesuatu yang sehingga merugikan mereka, sehingga menyebabkan kita ini menjadi orang-orang yang tidak tulus, yang mengkhianati Allah, kitab Allah, Rasulullah, para imam, pemimpin kaum muslimin, dan juga sekalian kaum muslimin. Jadi sebab itu teguran-teguran kita itu mesti dengan niat yang baik, bukan kerana ingin menjatuhkan semata-mata, sebaliknya ingin betulkan. Dan kerana sayangnya kita kepada pemimpin kaum muslimin dan juga sekalian kaum muslimin. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-16, qala Nabi SAW, man ghashana falaysa minna. Sesiapa yang menipu kami, kata Nabi SAW, maka dia bukan di kalangan kami. Jadi seorang muslim mesti jujur, tidak bercakap ataupun tidak melakukan sebarang perbuatan yang mengkhianati kaum muslimin, orang beriman, apatah lagi mengkhianati agama sendiri. Jadi sebab itu kita tidak boleh melakukan sebarang perbuatan yang merugikan kaum muslimin yang lain, di antaranya ghish, iaitu penipuan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17, qala Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, mana perkara yang kamu tidak pasti, dengan kamu mengambil tindakan yang tidak meragukan kamu. Yang ucapan yang meragukan, tinggalkan.
makanan yang meragukan, tinggalkan. Perbuatan yang meragukan, tinggalkan. Lakukan yang benar-benar halal, yang benar-benar harus, yang benar-benar diizinkan oleh agama. Hadis terdapat dalam Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Status hadis ini menurut Imam Tirmizi adalah sahih. Dan menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menjadi asas bagi sifat wara'. Di mana skopnya merangkumi semua yang disebut tentang menjauhi segala yang syubhat. Karena senang kita fahamnya, hadis ini menekankan kepada kita untuk kita menjauhi yang syubhat. Al-halalu bayyinun, al-haram bayyinun, wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas, mana kita boleh buat. Yang haram jelas, wajib kita tinggalkan. Dan di sana ada umur mushtabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li-dini wa ardih. Barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, maka dia mengambil langkah untuk menyelamatkan, membebaskan agama dia daripada terjatuh ke dalam yang haram. Kerana barang siapa yang berada dia melakukan syubhat, mana dia hampir terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi sebab itu dalam percakapan, contohnya dalam berita, selagi belum kita sahihkan berita itu, hendaklah kita menjaga mulut kita daripada bercakap, daripada menulis dalam Facebook, daripada berkongsi dan sebagainya. Walaupun tentang musuh. Jadi akhlak kita orang Islam ini untuk kita menjaga adab-adab. Jangan sampai orang-orang bukan Islam terhalang daripada melihat keindahan Islam dengan kerana akhlak kita yang buruk. Di antaranya kerana kita tidak suka tabayyun, tidak suka menyelidik. Jadi sebab itu orang Islam mesti orang yang menjaga adab-adab. Kerana adab itu adalah sebahagian daripada dakwah. Akhlak itu, bahkan akhlak itu lebih berkesan. Dakwah dengan akhlak lebih berkesan daripada dakwah dengan percakapan. Kemudian hadis yang ke-18, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Memang dia akan buat percakapan dia, tindakan dia untuk saudara dia. Dia sentiasa melihat pada dirinya. Aku ingin bercakap tentang saudaraku, aku ingin bertindak dengan saudaraku. Apakah aku menyukai percakapan itu dan juga tindakan tersebut kalau ditujukan ke diriku sendiri. Kalau ya, kita suka, ya kita buat. Kalau kita tidak suka, maka kalau kita tidak suka untuk diri kita, maka kawan kita pun dia tidak suka. Jadi kita meletakkan kawan kita pada tempat diri kita. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu akhi ini, saudara di sini bukan merujuk kepada saudara satu jamaah, satu parti, tapi saudara Muslim. Walaupun berbeza jamaah, berbeza parti dengan kita, tapi dia Muslim, dia saudara kita. Jadi sebab itu kita perlu meletakkan bahasanya jamaah dan juga parti ini sebagai landasan, sebagai perjuangan kita saja. Kita tidak boleh melupai keluarga besar kita, iaitu keluarga iman, keluarga Islam, itu keluarga besar kita. Itu yang menjadi matlamat kita. Dan matlamat kita adalah untuk membina agama dan juga ummah. Landasan kita adalah jamaah. Parti apa saja pertumbuhan yang kita sertai tidak lebih hanyalah landasan, bukan matlamat. Hanyalah landasan, bukan matlamat. Kerana kita tidak boleh bekerja bersendirian. Tidak akan ada matlamat yang boleh tercapai dengan bersendirian. Perlu pada gabungan. Perlu pada saling ta'awun ada satu sama kita. Ta'awun dalam jamaah dan juga ta'awun bainal jamaah. Ta'awun dalam jamaah sendiri, ta'awun bainal jamaah. Bukan sentiasa kita menyatukan, bukan kita perlu sentiasa mencari titik persamaan, penyatuan, bukan mencari titik perbezaan.
Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Hadis ini hadis yang masyhur yang selalu dengar di telinga kita, dicatat oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, begitu juga oleh Imam Ad-Darqutni dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menurut Imam Jamaluddin Al-Mizzi, hadis ini diriwayatkan dari pelbagai jalan periwayatan yang mengangkatnya kepada darjah hasan. Dan menurut Imam As-Suyuti, hadis ini sahih. Jelas wajib, untuk ilmu adalah wajib. Cuma bukan semua ilmu wajib. Ada ilmu yang dikategorikan ulama sebagai ilmu fardu ain. Kemudian hadis yang ke-20, hadis yang terakhir untuk siri yang kedua ini. InsyaAllah setiap siri kita akan baca 10 hadis. Jadi 4 siri lah semua. Pembacaan 40 hadis Imam As-Suyuti rahimahullah. Hadis yang ke-20, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku tegah kamu dari melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Dan apa yang aku suruh kamu supaya melakukannya, hendaklah kamu lakukan darinya apa yang kamu termampu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jelas di sini apa yang Nabi larang iaitu perkara yang haram, yang wajib kita tinggalkan, dan apa yang Nabi suruh maka kita buat. Yang fardu kita buat semua kerana tidak ada pilihan. Adapun yang sunat kita buat dengan apa yang kita mampu. Demikianlah 10 hadis bagi siri yang kedua, dan insyaAllah kita sambung lagi bacaan kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita doakan pahala yang berterusan pada pengarang kitab kita ini, iaitu Imam Jamaluddin As-Suyuti, dan begitu juga pada alim ulama yang menjadi rantaian periwayatan hadis sehingga sampai kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keceriaan hidup, kebahagiaan dalam hidup kita, sebagaimana janjikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, nadarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a. Allah akan beri kebahagiaan, keceriaan hidup, cahaya kepada orang yang mendengar ucapanku, lalu dia menghafalnya dan dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia hafal, sebagaimana yang dia dengar daripada Nabi SAW. Barangkali orang yang menyampaikan ilmu itu, dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang ketiga insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.